Saya baru saja selesai daripada mesyuarat Payung Besar Penyatu Melayu yang dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad baru sebentar tadi. Kami membincangkan tentang hari Sabtu ini, iaitu Konvensyen Melayu 153 yang akan diadakan pada 13 Disember pada jam 8 pagi sampai jam 2 petang bertempat di Dewan Tunku Abdul Rahman, Selama, Kuala Lumpur. Tujuan konvensyen itu ialah untuk kita mengeluarkan resolusi yang mana kita akan hantar kepada Majlis Raja-Raja dan juga Raja-Raja Melayu 9 buah negeri ini untuk kita menyatakan kerisauan kita, kebimbangan kita dan kecintaan kita kepada tanah air kita, yang mana orang Melayu sudah sampai masanya tidak boleh tangguh-tangguh lagi untuk kita bersatu di bawah payung besar orang Melayu supaya kita dapat membawa agenda keistimewaan orang Melayu, menjaga Islam sebagai agama persekutuan, dan kita juga boleh menjadi kuasa dominan di tanah air kita sebagai tuan tanah di negara kita ini. Jadi saya menjemput semua yang cintakan penyatuan orang Melayu demi tanah air kita, datanglah beramai-ramai untuk kita menunjukkan kesukaan kita tentang kegembiraan kita untuk melihat orang Melayu bersatu. Saya menjemput kepada semua hadir pada 13 Disember jam 8 hingga jam 12 tengah hari Sabtu di Dewan Tunku Abdul Rahman, Selama, Kuala Lumpur. Jemput datang beramai-ramai.